Hai semua. Okey, hari ini kita ada satu sesi penerangan yang sangat istimewa. Kita akan masuk ke dalam topik sejarah tingkatan 3 bab 5, spesifik kepada subtopik 5.4. Kita nak bongkar macam mana kuasa barat sebenarnya membentuk sistem pentadbiran di Sarawak dan Sabah. Bila kita sebut je pasal penjajahan, mesti kita terbayang yang kuasa luar datang dan sapu bersih semua budaya tempatan, kan? Tapi, realitinya di Kepulauan Borneo ni, ceritanya agak berbeza. Apa yang dinasti Brooke dan syarikat Borneo Utara British buat adalah jauh lebih terancang, strategik dan licik. Diorang tak padamkan terus tradisi kita. Sebaliknya, diorang blend atau adunkan sistem tradisional ni masuk ke dalam struktur pentadbiran moden diorang. Benda ni satu langkah catur politik yang sangat-sangat bijak. Jom kita tengok macam mana diorang buat. Cuba kita imbas kembali. Satu masa dulu, sebelum kuasa luar ni pijak kaki kat sini, masyarakat tempatan hidup sangat harmoni. Diorang ada sistem kesukuan sendiri berpusat di tempat-tempat komuniti seperti rumah panjang. Ketua tempatan lah yang jadi tempat rujukan untuk segalanya. Tapi, bila struktur-struktur barat yang besar dan gah mula terpacak, bangunan macam Astana di Sarawak, ia bukan sekadar nak tunjuk seni bina diorang cantik tau. Ini sebenarnya satu simbol. Simbol yang menjerit, okey, pentadbiran moden dah bermula dan kami yang pegang kuasa sekarang. Ia satu peralihan kuasa yang sangat drastik di bumi Borneo. Jadi, nak faham strategi masterclass penjajah ni, kita akan tengok 5 tonggak utama yang diorang guna. Pembahagian wilayah, pentadbiran berhierarki, pengekalan elit tempatan, pentadbiran berasaskan kaum dan sistem perundangan. Okey, kita terus masuk ke tonggak pertama iaitu pembahagian wilayah. Macam mana diorang potong-potong kawasan ni untuk pastikan kawalan tu wujud. Mula-mula, kita tengok Sarawak. Pada awal tahun 1840-an, Raja Brooke pecahkan Sarawak kepada 3 bahagian je. Senang sikit nak uruskan. Tapi bila kuasa tu dah makin sedap, makin kukuh, Charles Brooke pun secara berperingkat tambah kawasan. Menjelang 1885, jadi 4 bahagian dan by 1890, Sarawak sah dipecahkan kepada 5 bahagian yang besar. Nampak tak proses peluasan kuasa yang bersistematik kat situ? Dan benda ni sebenarnya game changer. Sempadan-sempadan ni bukan setakat garisan fizikal yang pisahkan sungai-sungai utama macam Sungai Rajang atau Sungai Baram. Ia menukar terus mindset pemerintahan masa tu. Dulu, ketua tempatan cuma fikir pasal hak kutip cukai kat kawasan diorang. Tapi bila dinasti Brooke buat sempadan, ia terus jadi soal pemilikan mutlak. Diorang nak kawal ketat setiap inci tanah yang ada dalam peta tu. Sementara tu di Sabah pula, syarikat Borneo Utara British ataupun SBUB pun tak nak kalah. Strategi geografi diorang lebih kurang sama. Mula-mula 2 residensi je, lepas tu kembang dan terus berkembang. Menjelang 1922, Sabah dah dibahagikan kepada 5 residensi utama. Dan yang menariknya, residensi ini dipecahkan lagi kepada 17 daerah kecil. Maksudnya apa? Maksudnya dari hujung pantai sampailah ke ceruk pedalaman, tak ada satu pun yang terlepas dari radar pemantauan diorang. Seterusnya, kita beralih ke tonggak kedua, pentadbiran berhierarki. Okey, dah ada peta dan sepadan cantik-cantik, tapi kalau tak ada bos yang pantau, tak guna juga kan? Kat sinilah wujudnya satu sistem atas ke bawah yang ketat. Cuma, gaya diorang berbeza. Di Sarawak, kuasa tu berpusat secara tempatan. Maknanya, Raja Brooke lah bos paling besar kat situ, dibantu oleh majlis tertinggi. Residen pula jaga kawasan kat bawah. Tapi dekat Sabah, wow, SBUB beroperasi tak tumpah macam syarikat korporat antarabangsa. Bayangkan, Governor kat Sabah tu kena lapor diri dan jawab terus kepada lembaga pengarah yang duduk goyang kaki beribu-ribu batu jauhnya di London. Jauh beza kan cara pentadbiran dua wilayah ni? Beralih ke tonggak ketiga pula, pengekalan elit tempatan. Kuasa barat ni pandai. Diorang sedar mustahil diorang boleh kontrol beratus ribu penduduk tempatan kalau ketua-ketua tempatan tak berpihak pada diorang. Jadi, diorang lucutkan hak pembesar kumpul cukai sendiri dan serap diorang ni masuk dalam kerajaan. Di Sarawak, ketua-ketua ni dibayar gaji bulanan. Sedaplah kan? Tapi di Sabah, SBUB ni agak berkira sikit. Diorang bahagikan ketua kepada 2 kategori. Kalau yang diakui, dapatlah gaji. Tapi ada kategori tidak diakui, di mana ketua ni tetap kena buat kerja, tapi tak dibayar 1 sen pun. Memang perah keringat habis-habisan. Okey, kita masuk strategi yang keempat. Ini yang paling memberi kesan jangka panjang. Pentadbiran berasaskan kaum. Anda mesti biasa dengar istilah pecah dan perintah kan? Inilah praktisnya. Dinasti Brooke menggunakan sistem ni bukan sekadar nak susun atur penduduk, tapi ini adalah strategi divide and conquer yang sangat disengajakan. Diorang asingkan kumpulan etnik mengikut fungsi ekonomi masing-masing. Sebab utama, supaya orang tempatan ni takkan bergaul rapat dan bila tak rapat, diorang tak akan bersatu untuk bangkit menentang kerajaan. Jadi secara praktikalnya macam mana? Di Sarawak, diorang tetapkan orang Melayu duduk dalam ofis kerajaan urus pentadbiran. Orang Iban pula dengan semangat pahlawan diorang diletakkan terus dalam bidang tentera dan keselamatan.
Orang Cina pula kena fokus urus ekonomi dan perlombongan. Nampak tak masing-masing ada kubikel sendiri? Ini memastikan setiap kaum terasing dan tak masuk campur urusan orang lain. Dalam soal melantik ketua pun ada perbezaan. Sarawak main bagi gelaran rasmi ikut kaum. Contohnya pangkat kapitan untuk ketua Cina dan temenggung untuk Iban. Tapi SBUB di Sabah guna pendekatan vibe check sikit. Diorang pilih ketua tu tak semestinya berdasarkan kaum tu semata-mata, tapi diorang tengok pada personaliti orang tu, sejauh mana dia dihormati dan kepakaran tempatan yang dia ada. Dan tonggak yang terakhir, kita tengok pada sistem perundangan. Cuba bayangkan, macam mana orang barat nak hukum orang pribumi yang dah ada adat resam sendiri sejak beribu tahun? Jawapannya, sistem dui mahkamah. Ini satu langkah kompromi yang bijak. Kes jenayah berat? Okey, pegawai barat akan settlekan guna undang-undang barat di Mahkamah Residen. Tapi, untuk isu harian berkaitan adat atau agama, diorang lepaskan kepada ketua tempatan untuk bicarakan dalam Mahkamah Anak Negeri. Malah kat Sarawak siap ada Mahkamah Cina lagi pada tahun 1911 untuk urus hal komuniti Cina. Pembahagian ni memastikan keadilan diorang tercapai, tapi dalam masa yang sama tak menyinggung sensitiviti adat tempatan. Win-win situation lah kiranya pada mata penjajah. Jadi, bila kita tengok balik the whole picture, sistematik betul cara kuasa barat ni kembangkan pengaruh diorang kan? Dari garis sempadan, jawatan ketua hinggalah ke mahkamah. Memang pentadbiran jadi jauh lebih moden, tapi tanpa sedar, ia secara kekal telah menukar wajah sosio-politik nenek moyang kita. Ini meninggalkan kita dengan satu soalan yang agak berat untuk difikirkan hari ini. Adakah dengan memeluk kemajuan moden, kita sebenarnya terpaksa melepaskan warisan dan jati diri tradisional kita dari terus wujud? Anda rasa macam mana? Terima kasih kerana stay sampai habis untuk penerangan kita kali ini. Moga-moga anda semua dapat satu perspektif baru yang lebih jelas tentang sejarah Sarawak dan Sabah.